kita nak masukkan gelombang ayat dalam bahan kita tadi. Boleh? Kita nak masukkan kalamullah, kalam-kalam Allah. Jadi kita nak masuk, nak perkuatkan dia, nak isikan dia. Kalau kita tak baca ayat, baca ayat, dia jadi macam garam ni kosong. Faham tak maksud saya? Dia kosong. Saya akan tunjuk nanti. Bagi saya nak orang faham. Saya lebih suka orang faham. Saya tak nak hampa buat tapi hampa tak faham apa hampa buat. Faham no? Kalau hampa tak baca ayat, dia kosong. Dia umpama garam dengan lada hitam saja. Tapi kita nak bagi dia lebih dahsyat, lebih padu dan lebih mustajab. Jadi kita masukkan ayat. Itu pun ayat kalamullah. Jadi saya nak hampa ikut cara kaedah saya baca sama-sama. Ayat kita nak masukkan bukan ayat keras. Kita nak masukkan ayat pelembut. Boleh faham? Boleh faham no? Boleh faham? Baik, ikut saya sama-sama. Tarik nafas, baca surah Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.